Masa ni lah gas nak habis. Tak angkat pula. Nak makan nasi lemak. Nak makan nasi lemak. Hari ni tak ada nasi lemak. Akak tak sempat masak sambal dia sebab gas habis. Masaklah pakai api. Kenapa pakai gas pula? Api tu datangnya dari gas lah. Sebab tu namanya dapur gas. Korang pergi kedai Abang Is, beli tong gas. Tong gas tu besar dan berat kak. Macam mana nak bawa balik? Kita orang kan kecil. Korang beli je. Nanti Abang Is hantarkan ke rumah. Faham. Motor aku habis minyak. Kalau macam tu, mai tumpang aku. Oi, ingat, kalau tak ada gas, makan tengah hari pun tak ada tau. Yelah. Abang Is, Ya? nak beli tong gas? Alah, tong gas habis. Nanti ada, abang hantarkan ke rumah, ya? Bila tu? Mungkin petang nanti. Petang? Mana boleh? Nanti tengah hari kita orang nak makan apa? Ayo Kiki. Kasih tahu sama Opa dengan Kak Ros. Tutup itu dapur. Mari makan Uncle Moto punya warung. Semua ada, semua boleh makan. Semua boleh makan? Uncle belanja ke? Bolehlah. Yeay, Uncle belanja. Uncle belanja. Hey, mana nasi lemak? Sudah hantar kah? Hari ni nasi lemak hilang. Tak ada. Sebab dapur tak ada gas. Ada tong gasnya? Sekarang tak ada. Petang baru ada. Nanti Abang Is hantar. Laparlah kak. Kalau dah lapar, mari makan. Tada! Macam mana akak masak? Kata tak ada gas. Akak guna ni. Apa ni? Inilah dapur gas mini. Akak guna masa pergi berkemah. Kecil dan mudah dibawa. Tong gasnya mana? Ni? Lah, kecilnya. Masak sikit je dah habis gas. Sebab tu bila pergi berkemah, akak akan bawa 2. Dah tu, pergi makan. Lepas tu, hantar nasi lemak ke warung Uncle Mutu. Dah lambat dah ni. Kak, tunjuklah macam mana nak guna dapur gas mini ni. Boleh. Senang je. Macam tu je. Senang sangat. Kalau dah senang sangat, akak buatkan kita orang ayam goreng. Ayam goreng Upin Ipin yang sedap lagi lezat. Betul. Oh, itu yang korang nak sebenarnya. Dah, pergi duduk. Akak masakkan. Yeay! Ayam goreng kegemaran Akak, kenapa ayam goreng ni hitam sangat? Makan je lah. Jangan banyak cakap. Banyak sangat. Apa bau hangit ni? Ayam ni, akak goreng sampai hangit. Betul-betul? Tak sengaja, Opa. Dapur tak ada gas. Jadi, Ros guna dapur kecil ni. Cepat je panas. Terus ayam terhangit. Lah, tak pandai-pandai lagi ke jaga api? Kalau kau dapat dapur macam zaman Opa, agaknya terbakar terus ayam tu. Zaman Opa, guna dapur apa? Dapur kayu api.
Bila nak masak, kena cari kayu api. Bila nak nyalakan api pula, bukannya senang. Kena dikipas-kipas supaya api menyala dan jangan terpadam. Dan jangan pula terlalu marah. Kadang-kadang tu, bila api nak terpadam, Opa cepat-cepat tiup. Habis hitam muka. Ish. Kipas mana? Dah hilang. Susah macam tu pun, masakan Opa sedap-sedap. Tak pernah terhangit. Yulah, Opah memang hebat masak. Akak kena belajar lagi dari Opah. Boleh. Sekarang ni dah senang. Ada dapur gas. Pulas-pulas je keluar api. Tapi, sebelum datangnya dapur gas, dulu ada lagi satu dapur. Siapa tahu? Dapur arang. Bukan. Opa, bagilah petunjuk sikit. Daun sirih disapu kapur. Enak dimakan bersama pinang. Dapur bukan sebarang dapur. Dapur ni ada penumpang. Penumpang? Tekalah. Dapur apa? Pang? Dapur pun ada orang tumpang ke? Bukan. Dapur. Dapur. Korang fikirlah lagi. Opa ada kerja nak buat. Apa jawapan dia? Kenapa buang? Dapur. Kan? Dapur apa ni? Bukan akulah. Upin. Aku pula kena. Aku lapar. Tadi kita orang makan sikit je. Sebab akak masak ayam hangit. Nanti singgah gerai aku. Beli ayam bakar. Sedap. Berapa? Bagilah harga kawan-kawan. Tak boleh. Harga biasa. RM2. Dah murah lah tu. Tak apalah, Main. Kita orang tak bawa duit. Apa jawapan itu teka-teki? Entah. Yang aku tahu, aku masak ayam guna dapur arang. Apa sah tak guna dapur gas je? Kan lagi senang, tak payah kipas-kipas. Bila kau masak ayam, selalu kau kipas-kipas ayam tu. Kenapa? Itulah korang tak tahu. Bukan aku kipas ayam. Aku kipas arang yang masak ayam tu. Supaya membara. Bara dia tu yang panas. Dan pelan-pelan ayam tu masak. Kalau api menyala, hanguslah ayam. Macam masak lemang. Atau selalu suruh jaga api. Takut lemang terbakar. Betul tu. Dan bau asap dari arang tu buat ayam aku ada aroma yang menyelerakan. Mari makan nasi ayam nenek yang cantik. Mak In, mari. Yuk, semuanya enak-enak. Tu apa? Ayam goreng Susanti. Nampak sedap. Ni apa pula? Kek. Sila makan. Ini bukan kek. Ini tanah liat. Yalah, ini semua dari dapur main-main. Mei dan Susanti. Tak seronoklah. Bukan boleh makan. Aku lapar. Daripada main-main, baik masak betul-betul. Boleh makan. Apa kata kawan-kawan? Apa jawapan itu? Teka-teki!
Apa jadi? Apa jawapan itu? Teka-teki. Sabarlah, Cik. Nanti kita carilah jawapan dia. Iya, pertanyaannya sekarang, kita mau masak apa? Ya loh, Mama masak apa? Ha, ikan bakar. Aku boleh dapatkan ikan. Korang cari kat mana nak masak. Sedapnya. Bawa ikan banyak-banyak. Kita boleh bakar kat sini. Aku tahu nak nyalakan api. Tak boleh. Kita tak boleh main api, Ma. Bahaya. Iya, nanti kebakaran seperti surau kita. Bahaya. Takutnya. Bakar ikan kat rumah aku je lah. Aku guna dapur elektrik. Tak ada api. Selamat. Dapur elektrik? Canggihnya. Tapi tak ada api, macam mana masak? Daddy aku kata dapur elektrik guna haba. Asalkan panas, bolehlah masak. Kalau listriknya nggak ada, terus gimana? Tak boleh masak lah. Lintas elektrik boleh buat terbakar. Sama bahaya loh. Yelah. Jadi, macam mana ni? Aku tahu. Nak apa datang ramai-ramai ni? Atuk, kita orang nak main masak-masak. Boleh tolong? Nak masak main-main ke atau betul-betul nak masak? Kawan-kawan, tengok ni. Aku dah dapat ikan. Satu je. Cukuplah. Besar ni. Mana cukup? Kita orang nak bakar ikan ni, Atuk. Tapi kita orang kan budak kecil. Tak boleh main api. Bahaya. Betul. Jadi, nak minta tolong Atuk nyalakan api, boleh? Bolehlah, Atuk. Boleh je. Kita guna dapur gas. Lagi senang dan cepat. Jom masuk. Tapi, kita orang nak masak kat luar. Guna kayu api. Cara orang dulu-dulu. Oh, kalau macam tu, pergi ambil kayu api dan bata dalam stor. Atuk ada kayu api? Ada. Atuk kumpul untuk jual. Kayu pun boleh jual. Untung ni. Minta ikan tu. Atuk nak siap. Nah, Meme, Susanti, mari tolong Atuk. Yang lain, pergi siapkan dapur kayu api. Lagi sedap sebab kita masak sama-sama dan makan sama-sama. Lagi sedap sebab itu ikan Mak Il yang bawa. Betul. Kat mana kau dapat ikan ni? kat parit tu. Mak Il! Kenapa? Makan je lah. Rezeki tu. Jajit. Apa yang kau fikirkan sangat ni? Diam je dari tadi. Aduh, tolong jawab ini teka-teki. Dulu-dulu, apa dapur ada penumpang?
Dapur minyak tanah. Ipin, jangan dulu. Ipin, lagi Ipin, inilah dia. Kembang seiras itu biasa. Ipin dan Ipin ragam aksinya. Pagi senangi siapa jumpa. Pagi senangi siapa jumpa. Pagi senangi siapa jumpa. Ipin dan Ipin selamanya. Itu betul-betul. Ramai ni orang. Mesti ada apa-apa. Okey, terima kasih. Ais kepal. Ya, Ros. Mau makan ais kepal? Boleh duduk sana. Kalau mau bungkus, tolong beratur. Bungkus satu. Mau apa, Prisa? Sirap ada, susu ada, coklat ada, asam buih ada, oren ada, semua ada. Akak kau belum balik lagi? Belum. Ya. Ya, akak dah balik. Lambat je balik. Mana pergi? Singgah warung mutu. Beli ais kepal. Ais kepal? Ramai orang beratur beli. Ais kepal tu... Ais kepal tu apa? Alah, ais batu disagak jadi ais hancur. Kemudian, ais hancur ni dikepal-kepalkan. Begini, sampai bulat. Lepas tu letak sirap. Sedap. Bagus mutu jual tu. Susah nak dapat sekarang. Masa dulu, ais kepal ni yang budak-budak suka makan. Manis, sejuk, memang segar rasa. Makan pula masa cuaca panas. Nak apa? Nak rasa ais kepal? Nah. Yeay, ais kepal. Mana ais kepalnya? Dah habis. Macam ni kan? Korang nak buat apa pasal ni? Korang tahu ais kepal? Ais kepal. Tahu? Ada jual kat warung Uncle Mutu. 2-3 kuih kari pop, ais kepal sangat sedap. Marvelous. Orang tahulah. Sedap sangat ke? 2-3 laba-laba. Ayam goreng Mael pun kalah. Mana boleh banding macam tu? Ayam goreng aku, makanan. Makan panas-panas. Ais kepal, air. Makan sejuk-sejuk. Sudah salah. Ipin, lepas sekolah kita pergi beli. Tak sabar je nak makan Opa ais pun kepal. dah bagi duit. Kita pergi sama-sama. Aku pun nak rasa juga. Aku pun nak. Terima kasih, Terpayung. Kau belanja. Jangan lambat, nanti habis. Apa pun tak dapat. Ais kepal tu laku keras. Wang sente de goyang Upin Ipin. Ayo, kecil. Jangan ini macam. Angkat terkejut. Nanti jatuh juga. Uncle, kita orang nak ais kepal. Ayo, hari ni tu air batu tak sampai. Jadi, ada ais kepal ke tak ada? Hari ni tak ada. Uncle! Ais! Kepal! Satu! Hari ni ais kepal tak ada. Hello, pakcik. Ni Esa Benson.
Tak dapat juga kita makan nasi kepal hari ni. Itulah. Boleh pula hujan lebat tak berhenti-henti. Wah, tak sangka adik-adik akak suka tengok hujan. Akak ni, kita orang tengah bersedih tau. Kenapa? Sebab dari semalam tak dapat makan nasi kepal. Kumpulan kita orang. Oh. Batu belah, batu bertanggup. Makanlah aku. Aku kempunan ais kepal. Akak! Tak payahlah sedih sangat. Ais kepal je pun. Yelah, akak dah makan. Makan sorang-sorang pula tu. Mana hati? Yelah, akak salah. Mari akak buatkan korang ais kepal. Akak buatkan? Iya. Nak ke tak nak? Sedia? Apa yang berkumpul? Berkumpul ni buat apa? Akak nak buatkan kita orang ais kepal. Pandai ke kau buat? Senang je. Opa nak? Mestilah nak. Ais kepal sirap 1. Baik, Opa. Ada rasa lain-lain ke? Ada rasa susu, coklat, bandung, oren dan macam-macam lagi lah. Oh, kalau macam tu Ipin nak. Tak ada nak. Ada rasa sirap je. Alah. Akak, nak cuba? Akhir sekali, kita tuangkan sirap macam ni. Siap ais kepal sirap. Opa, ais kepal datang. Iya. Sedap ni. Kita letak susu nak? Nak? Mesti lagi sedap. Nak ambil apa tu? Ish, habis sepah. Akak! Pula. Nah, Akak bagi kita orang. Sedap kan? Oh, ramai orang. Satu lagi Okey, no problem. Harap sempatlah dapat sebelum habis. Cepat. Ais kepal. Wah, saya mau 3. No problem. Saya nak 5, durian lebih tau. Okey, boleh. Cendol satu. Cendol? Apa dah cendol? Orang nak makan ais kepal ni. Uncle, ada lagi
ada banyak lagi. Semua orang jangan risau. Kita orang nak 2 ais kepal durian. Okey. Ayo, ini mesin tak boleh pusing. Sudah rosak. Ros baru beli tadi. Macam-macam boleh isi. Banyak poket, Opa. Senang. Iya, bagus ni. Warna lain ada, Ros. Ada. Tengok ni, Opa. Cantik kan? Ha, dah rasa ais kepal durian? Sedap ke? Tak tahu. Tak rasa pun. Lah, kenapa? Tiba-tiba mesin kisar dia rosak. Betul-betul. Kesiannya. Tak apa. Warung mutu tetap ada. Lain kali boleh makan. Tak nak. Kita orang tak nak makan ais kepal dah. Betul-betul. Jom, Ipin. Jom. Hai, merajuk pula. Ha, Opa. Tengok ni. Yang ni cantik. Min, lepas ni kita main jom. Ayo, enak cik. Jangan kata pecah. Nah, enak panue. Ais lemak dah sampai. Ipin. Sini mari. Ya, Uncle. Boleh tolong sama uncle? Boleh. Bawa ini mesin pergi baiki sama itu uncle lah tong. Oh. Tak boleh. Berat. Jangan risau. Sapi. Ayah, apaan sih? Nama pelan. Boleh pergi sama Sepi. Baik-baik Sepi. Sepi. Pujuklah dia dulu. Abang Is. Macam ni. Alah. Suka? Uncle, biar saya hantar. Terima kasih, Is. Ikut. Jom. Sepi. Go! Uncle, kita orang bawa mesin nak baiki. Ayah, lain kali ya. Pelan-pelan datang. Abang Uncle. Cuba kita tengokkan. Ini motor punya. Ais kepal satu. Allah. Apa? Mesin sudah baiki kah? Sudah. Tapi, tengok ni. Tada! Oh? Ini budak. Balik dulu, Uncle. Bye-bye. Tunggu dulu. Abang nak belanja ais kepal durian. Yay! Ais kepal durian. Terima kasih, Abang Is. Tunggu uncle kasih cepat buat. Opah kita orang pun suka makan ais kepal. Satu petang tu...
makan ais kepal. Kesian. Uncle, tambah satu lagi ais kepal durian. Okey, siap. Nah, makan. Wah, sedap ni. Upin dan Ipin selamanya. Betul. Masa ni lah gas nak habis. Tak angkat pula. Nak makan nasi lemak. Nak makan nasi lemak. Hari ni tak ada nasi lemak. Akak tak sempat masak sambal dia sebab gas habis. Masaklah pakai api. Kenapa pakai gas pula? Api tu datangnya dari gas lah. Sebab tu namanya dapur gas. Korang pergi kedai Abang Is. Beli tong gas. Tong gas tu besar dan berat kak. Macam mana nak bawa balik? Kita orang kan kecil. Korang beli je. Nanti Abang Is hantarkan ke rumah. Faham? Faham. Motor aku habis minyak. Kalau macam tu, mai tumpang aku. Oi, ingat. Kalau tak ada gas, makan tengah hari pun tak ada tau. Yelah. Abang Is, Ya? nak beli tong gas? Alah, tong gas habis. Nanti ada, abang hantarkan ke rumah, ya? Bila tu? Mungkin petang nanti. Petang? Mana boleh? Nanti tengah hari kita orang nak makan apa? Ayo Kiki. Kasih tahu sama Opa dengan Kak Ros. Tutup itu dapur. Mari makan Uncle Moto punya warung. Semua ada, semua boleh makan. Semua boleh makan? Uncle belanja ke? Bolehlah. Mana nasi lemak? Sudah hantar kah? Hari ni nasi lemak hilang. Tak ada. Sebab dapur tak ada gas. Ada tong gasnya? Sekarang tak ada. Petang baru ada. Nanti Abang Is hantar. Laparlah kak. Kalau dah lapar, mari makan. Tada! Macam mana akak masak? Kata tak ada gas. Akak guna ni. Apa ni? Inilah dapur gas mini. Akak guna masa pergi berkemah. Kecil dan mudah dibawa. Tong gasnya mana? Ni? Lah, kecilnya. Masak sikit je dah habis gas. Sebab tu bila pergi berkemah, akak akan bawa 2. Oh. Dah tu, pergi makan. Lepas tu, hantar nasi lemak ke warung Uncle Mutu. Dah lambat dah ni. Akak, tunjuklah macam mana nak guna dapur gas mini ni. Boleh. Senang je. Macam tu je. Senang sangat. Kalau dah senang sangat, akak buatkan kita orang ayam goreng. Ayam goreng Upin Ipin yang sedap lagi lezat. Betul.
yang korang nak sebenarnya. Dah, pergi duduk. Akak masakkan. Yeay! Ayam goreng, kegemaran Ipin. Akak, kenapa ayam goreng ni hitam sangat? Makan je lah. Jangan banyak cakap. Banyak sangat. Apa bau hangit ni? Ayam ni, akak goreng sampai hangit. Betul-betul? Tak sengaja, Opa. Dapur tak ada gas. Jadi, Ros guna dapur kecil ni. Cepat je panas. Terus ayam terhangit. Lah, tak pandai-pandai lagi ke jaga api? Kalau kau dapat dapur macam zaman Opa, agaknya terbakar terus ayam tu. Zaman Opa guna dapur apa? Dapur kayu api. Bila nak masak, kena cari kayu api. Bila nak nyalakan api pula, bukannya senang. Kena dikipas-kipas supaya api menyala dan jangan terpadam. Dan jangan pula terlalu marah. Kadang-kadang tu, bila api nak terpadam, Opa cepat-cepat tiup. Habis hitam muka. Ish. Kipas mana? Dah hilang. Susah macam tu pun, masakan Opa sedap-sedap. Tak pernah terhangit. Yulah, Opa memang hebat memasak. Akak kena belajar lagi dari Opa. Boleh. Sekarang ni dah senang. Ada dapur gas. Pulas-pulas je keluar api. Tapi, sebelum datangnya dapur gas, dulu ada lagi satu dapur. Siapa tahu? Dapur arang. Bukan. Opa, bagilah petunjuk sikit. Daun sirih disapu kapur. Nak dimakan bersama pinang. Dapur bukan sebarang dapur. Dapur ni ada penumpang. Penumpang? Tekalah. Dapur apa? Dapur pun ada orang tumpang ke? Bukan. Dapur. Apa ni? Dapur. Korang fikirlah lagi. Opa ada kerja nak buat. Apa jawapan dia? Kenapa buang? Dapur. Kan? Dapur apa ni? Bukan akulah. Upin. Aku pula geni. Aku lapar. Tadi kita orang makan sikit je. Sebab akak masak ayam hangit. Nanti singgah gerai aku. Beli ayam bakar. Sedap. Berapa? Bagilah harga kawan-kawan. Tak boleh. Harga biasa. RM2. Tak murah lah tu. Tak apalah Mak In. Kita orang tak bawa duit. Apa jawapan itu teka-teki? Entah. Yang aku tahu, aku masak ayam guna dapur arang. Apa sah tak guna dapur gas je? Kan lagi senang, tak payah kipas-kipas. Bila kau masak ayam, selalu kau kipas-kipas ayam tu. Kenapa? Itulah korang tak tahu. Bukan aku kipas ayam. Aku kipas arang yang masak ayam tu. Supaya membara. Bara dia tu yang panas dan pelan-pelan ayam tu masak. Kalau api menyala, hanguslah ayam. Macam masak lemang. Atau selalu suruh jaga api. Takut lemang terbakar. Betul tu. Dan bau asap dari arang tu buat ayam aku ada aroma yang menyelerakan. Mari makan nasi ayam nenek yang cantik. Mak In, mari.
Yuk, semuanya enak-enak. Tu apa? Ayam goreng Susanti. Nampak sedap. Ni apa pula? Kek. Sila makan. Ini bukan kek. Ini tanah liat. Yalah, ini semua dari dapur main-main. Mei dan Susanti. Tak seronoklah. Bukan boleh makan. Aku lapar. Daripada main-main, baik masak betul-betul. Boleh makan. Apa kata kawan-kawan? Apa jawapan itu? Kata ke? Apa Caci? Apa jawapan itu? Teka-teki. Sabarlah Caci. Nanti kita carilah jawapan dia. Iya, pertanyaannya sekarang kita mau masak apa? Ya lo, mau masak apa? Ikan bakar. Aku boleh dapatkan ikan. Korang cari kat mana nak masak. Sedapnya. Bawa ikan banyak-banyak. Kita boleh bakar kat sini. Aku tahu nak nyalakan api. Tak boleh. Kita tak boleh main api, Ma. Bahaya. Iya, nanti kebakaran seperti surau kita. Bahaya. Takutnya. Bakar ikan kat rumah aku je lah. Aku guna dapur elektrik. Tak ada api. Selamat. Dapur elektrik? Canggihnya. Tapi tak ada api, macam mana masak? Daddy aku kata dapur elektrik guna apa? Asalkan panas, bolehlah masak. Kalau listriknya nggak ada, terus gimana? Tak boleh masak lah. Lintas elektrik boleh buat terbakar. Sama bahaya loh. Yelah. Jadi, macam mana ni? Aku tahu. Nak apa datang ramai-ramai ni? Atuk, kita orang nak main masak-masak. Boleh tolong? Nak masak main-main ke atau betul-betul nak masak? Kawan-kawan, tengok ni. Aku dah dapat ikan. Satu je. Cukuplah. Besar ni. Mana cukup? Kita orang nak bakar ikan ni, Atuk. Tapi kita orang kan budak kecil. Tak boleh main api. Bahaya. Betul. Jadi, nak minta tolong Atuk nyalakan api, boleh? Bolehlah, Atuk. Boleh je. Kita guna dapur gas. Lagi senang dan cepat. Jom masuk. Tapi, kita orang nak masak kat luar. Guna kayu api. Cara orang dulu-dulu. Oh, kalau macam tu, pergi ambil kayu api dan bata dalam stor. Atok ada kayu api? Ada. Atok kumpul untuk jual. Kayu pun boleh jual. Untung ni. Minta ikan tu. Atok nak siap. Nah. Meme, Susanti, mari tolong Atok. Yang lain, pergi siapkan dapur kayu api. Baik.
Betul. Lagi sedap. Sebab kita masak sama-sama dan makan sama-sama. Lagi sedap. Sebab itu ikan Mak Il yang bawa. Betul. Kat mana kau dapat ikan ni? Kat parit tu. Mak Il! Kenapa? Makan je lah. Rezeki tu. Jajit. Apa yang kau fikirkan sangat ni? Diam je dari tadi. Aduh, tolong jawab ini teka-teki. Dulu, apa dapur ada penumpang? Dapur minyak tanah. Bola saya. Betul tau. Takut kan? Takut. Nak mula. Satu. Dua. Mula. Nenek, itu mereka. Lalu, kawan-kawan, besok datang rumah saya. Ada apa? Besok kan ulang tahunnya Meme. Semua lupa. Susanti saja ingat. Macam mana nak ingat? Hari lahir aku pun aku lupa. Janganlah marah, Mimi. Cepat tua. Yalo. Tapi besok semua kena datang ya. Jangan lupa. Mimi, ada makanan lain ke? Janganlah asyik-asyik hari jadi je. Ada. Banyak yang enak-enak. Ibu aku masak. Lagi ada acara lain juga. Benar kan, Meme? Ya, saya sudah sedia banyak hadiah. Menarik. Aku orang pertama yang akan datang. Mail, ada nampak Kuala Limak? Betul punya budak. Pandai-pandai je. Aku balik dulu. Aku letak sini tau. Boleh. Upin, dah beli aiskrim. Dapat banyak. Fin, kita kena beli hadiah hari jadi untuk Mimi. Tapi duit dah habis. Beli 2 aiskrim je. Duit lebih beli hadiah. Alah, mana cukup makan 2? Jangan tamak. Aiskrim tu lain kali boleh beli lagi. Yelah. Abang Is. Ya. Aku buat kerbau, kau buat gajah. Okey. Wah, makan gajah kau. Kerbau mana boleh makan gajah? Akak, kacau je. Apa kacau? Kata nak tidur. Rupanya nak main. Janganlah marah, Kak. Adik-adik akak, esok nak ikut akak? Nak. Ke mana? Jeng. Tengok wayang. Wah, tengok wayang sambil makan popcorn. Tengok wayang. Tak sabar nak tunggu esok. Besok siap. Tengah hari kita pergi. Dah. Cepat tidur.
Dah habis. Makan ingat orang lain. Jangan tamak. Ini akak punya. Tengah hari nanti, Opa nak pergi kenduri rumah Pak Leman. Pak Leman? Oh, yang selalu buat kenduri ada kambing golek tu. Nak ikut? Nak. Dah tak ingat lah tu janji semalam. Janji apa? Tengah hari nak teh. Tengok ais. Teh. Televisyen. Teh. Cempedak. Ish, tegalah betul-betul. Tengok wayang. Tengok wayang? Akak, kita tengok wayang petang nanti. Tengah hari ni, boleh kita orang pergi kenduri dengan Opa? Betul. Boleh lah. Banyak cantik kau, tiket dah beli. Mana boleh tukar? Nak pergi ke tak nak? Tak nak. Nak ikut cakap siap. Lambat, tinggal. Mana boleh tinggal? Akak kan dah beli tiket. Kalau kita orang tak pergi, membazir je. Akak boleh pergi dengan kawan-kawan akak lah. Upin, Ipin, jangan susah hati. Dengar Opa cakap. Kita hidup ni jangan tamak. Memanglah kalau boleh kita nak semua benda dalam masa tu. Tapi kadang-kadang tak boleh dapat. Kita kena buat pilihan. Faham? Jadi sekarang kita orang kena pilih ke? Ya. Hai Pin, wayang atau kambing golek? Wayang. Aku pun. Kawan-kawan semua dah tengok. Jadi kita pun jangan terlepas. Lagipun, bukan senang nak dapat akak belanja. Betul. Kambing golek bila-bila pun ada. Seronok Upin, tengok. Ipin, Opa nak gerak dah ni. Pagi lagi dah nak pergi? Opa nak tolong-tolong. Nak ikut? Kita orang pilih nak tengok wayang. Kalau macam tu, bagi tahu akak cepat. Sebelum dia ajak kawan-kawan dia. Opa pergi dulu. Opa, nanti bungkuskan kambing golek ya. Jom siap. Tak sabar nak tengok wayang. Tapi kita kena bagi tahu akak dulu. Alah, jom. Akak. Apa? Kita orang ikut akak tengok wayang tau. Tak menyesal terlepas kambing golek? Tak. Baik, pergi siap cepat. Cepat. Apa tu? Rantai kunci? Siapa punya ni? Dia. Hari jadi ini. Tengah hari ni. Kakak, tolong. Apa lagi? Nak pergi kenduri lah, nak tengok wayang lah, nak pergi sambut hari jadi, semua nak. Semua waktu yang sama pula tu. Tak fikir ke? Akhirnya nanti, semua terlepas. Alah, macam mana ni? Tepi! Jom.
Ipin tak Ipin? Tak tahu. Yang pasti aku orang pertama sampai. Enggak, kita sampai duluan. Lambat dah kau Isan. Siapa tu? Hai kawan-kawan. Awal ni korang sampai. Aku ingatkan siapa tadi. Siap datang naik kereta. Dahsyat. Ya benar. Kita orang tumpang akak. Dia nak pergi tengok wayang. Korang tak ikut sama? Mestilah tak. Ruginya. Kalau aku ikut tengok wayang. Seronok kot. Dapat makan popcorn, dapat minum. Abang, saya punya hari jadi sekarang seronok tak? Aku tak cakap macam tu. Bibi, lu boleh balik. Aku minta maaf. Apa ya kau ni? Selamat ulang tahun, Mimi. Bunga matahari yang cantik. Saya suka. Terima kasih Upin, Ipin. Mari semua, kita potong kek. Jom. Ini kek saya dan Mama buat. Cantik pisan. Selamat hari jadi. Nah. Mimi. Nasib baik Mimi maafkan Fizi. Akhirnya semua berkawan balik. Kita orang seronok main dan makan sama-sama. Kalau hal sikit pun Mimi boleh marah. Apa lagi kalau korang tak pergi tadi? Mimi akan merajuk dan tak nak kawan dengan kita orang. Kenapa pula tak pergi? Sebenarnya Opah, diorang lupa hari jadi Mimi tengah hari tadi. Oh. Itulah, tengok hadiah terus teringat. Betul. Sebab tu, sebelum janji sana, janji sini, fikir dulu. Jangan tamak. Buat pilihan betul-betul. Orang tamak selalu rugi. Kak ni. Dah tu, mari makan. Apa ni? Kambing golek. Sedap. Terima kasih, Opa. Sama-sama. Rezeki korang ada lebih tadi. Jangan tamak. Tu akak punya. Sedap ni kambing golek ni. Seronok hari ni. Dapat makan kambing golek, dapat sambal hari jadi Mimi dan dapat popcorn. Terima kasih, Akak. Sama-sama. Akak salah lah. Orang tamak tak selalu rugi. Betul. Tengok, kita orang dapat semua. Lagak ya. Banyak dah. Ini pula. Kandah kata, tamak selalu